وأسرارهم وأنوار وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Sambung pengajian kitab Hikam bagi Tuqul Amal ni pada muka surat 3 baris yang kelima daripada bawah ke atas. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخه وبعلومنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Maka apabila telah ikhlas engkau daripada segala penyakit berpaling itu dan telah kau nafikan hukum maksiat pada sekalian, maka jadilah engkau serta Allah tiada dengan kaun. Allah Muhammad kata muallif kita Tuqul Amal ni katanya, maka apabila telah ikhlas. Apa maksud ikhlas ini? yakni suci hati, bersih hati, hanya ada di hati, hanya ada Allah. Setiap apa yang buat, hati dia hanya kosak kepada Tuhan semata-mata, tiada yang lain. Bukan kata buat amal sesuatu benda kena hubbul jah, hubbul riyasah, hubbul zikrah. Bukan buat amal kena kemegah. Bukan buat amal hubbul riyasah kena orang lantik jadi ketua. Bukan buat amal ki hubbul zikrah kena orang sebut baik dia dak. Dia buat betul-betul kan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada yang lain, hanya Allah je dalam hati dia. Apabila telah ikhlas engkau, yakni hati engkau, bila masuk ikhlas ini dalam kita masuk, bila hati engkau mula memandang Allah, bila hati engkau mula rasa kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, bila hati engkau mula rasa apa yang berlaku itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada segala penyakit, daripada segala penyakit. Penyakit apa ni? Penyakit yang tersembunyi. Daripada segala penyakit berpaling itu, yakni berpaling hati. Penyakit berpaling hati selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya orang dengan kereta api. Kereta api ni selagi mana di atas rel dia, insya-Allah selamat kereta api tu. Tetapi kalau kereta api tu gelecah rel, maka habis bila pala gelecah dengan ekor-ekor gelecah. Begitu juga hati seseorang salik, orang yang dalam buat amal, bila hati dia mula berpaling bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan masa berpaling juga sini bila hati dia mula tinggal Allah Subhanahu Wa Taala,
sibuk cari dunia sehingga lupa Allah Subhanahu Wa Taala, sibuk cari dunia sehingga meninggalkan wirid-wirid zikir-zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita sibuk setara mana pun kita, zikir jangan tinggal. Kita mengaji banyak setara mana pun, zikir jangan tinggal. Pastikan hati kita ni sentiasa bertaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan hati kita ni sentiasa berpaut dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ni banyak kali jatuh maksiat, taubat, jatuh maksiat, taubat, jatuh maksiat, taubat, tapi hati kita mesti berpaut semua, mesti kita berpegang semua, betul semua, hubung semua hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah kau nafikan, kafwa tu kau kena tak bagi, dan telah kau nafikan hukum maksiat. Maksud kau nafikan, maksudnya kau telah hilangkan dah, mu tinggal dah. Kau nafikan maksudnya kau tinggal dah hukum maksiat. Ini segala, maksud hukum maksiat sini segala benda-benda yang boleh terjerumusmu dalam bentuk maksiat, segala benda-benda yang boleh mu jadi tergelincir dalam benda maksiat. Sebab Allah Subhanahu ni, apabila kita ingin meninggalkan sesuatu maksiat, yang penting sekali kita kena cek gapo benda yang boleh menyebabkan kita jatuh. Kalau dengan sayang dengan dia jatuh maksiat, tinggalkan dia. Kalau dengan benda tu jatuh maksiat, tinggalkan benda tu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kita sayang ni, kita bersahabat dengan siapa-siapa, bersahabat kerana Allah. Apa sebab bersahabat kerana Allah? Kalau kita sayang dengan dia, jadi kita menjadi makin comel. Kau juga teruskan hubungan itu. Tetapi kalau kita sayang dengan dia, kalau sayang Allah, tak ada benda lain, duduk kecik orang, duduk mengopak orang, duduk fitnah orang, maka wajib kita tinggalkan dia. Wajib tinggal situ, bukan kita memutuskan hubungan, menjauhkan daripada dia, maknanya tak sayang baik. Jadi tak sayang baik. Jadi maksiat sini terbahagi dua, sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin. Maksiat zahir ni yang boleh nampak dengan mata kepala kita, mulut kita kecik bagi orang, fitnah orang, mata kita tengok benda yang haram, semua tu maksiat zahir. Yang paling payah sekali kita nak jaga maksiat batin. Maksiat batin ni hati berpaling selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat amal kih nak puji, buat amal kih nak kemegahan, buat amal kih nak duit pitih, dia buat amal bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan diuji. Setiap orang itu akan diuji. Ada orang diuji dengan penyakit, ada orang diuji dengan masalah dunia, ada orang diuji dengan kesusahan, tak ada pitih, miskin dan sebagainya. Ada orang diuji dengan harta, ada orang diuji dengan pangkat. Di semua tu bentuk ujian belakang. Jangan kita rasa kita ada pitih sikit lagi, senang aku ni tak ada jawab. Harta itu ujian. Jangan kita rasa bila kita ada pangkat, orang dah puji kita, orang dah megahkan kita, jangan kita rasa kita ni berutus baru puji kita. Pujian itu, kemegahan itu satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tengok kita buat ni kerana apa. Jadi jangan buat melainkan apa yang kita buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Antal maqsudi wa ridhaka maqlubi. Engkaulah maksud aku ya Allah. Apa maksud aku? Tujuan hati aku. Kita dah sebut sama antal maqsudi Allah, mu lah tempat tuju hati aku. Aku buat gapo-gapo tak ada lain. Aku buat gapo-gapo ni bukan nak suruh orang tengok aku ni baik dak, tapi aku buat gapo-gapo nak mu tengok aku baik. Kita hidup ni Allah SWT tak apalah, orang tak kenal kita pun tak apa, kita tak tahu pakai apa, kita tak ada nama pun tak apa, tapi jangan sapa Tuhan tak kenal kita, jangan sapa Nabi tak kenal kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Dan engkau nafikan hukum maksiat, maksudnya engkau tinggalkanlah segala maksiat zahir, maksiat batin. Pada sekalian, Allahumma salli pada sekalian, pada sekalian itu bermaksud pada benda-benda yang boleh menyebabmu jatuh benda maksiat.
maka jadilah engkau serta Allah. Apa maksud serta Allah? Yakni jadilah engkau serta Allah, yakni dapat hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila semua tu mu dapat tinggal maksiat zahir, mu tinggal maksiat batin, mu tinggal, maka mu akan jadi serta Allah. Serta Allah, mu rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mu rasa hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatimu akan memandang semua itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa orang tak nampak Allah, bapa orang tidak nampak setiap apa yang berlaku pada Allah, sebab kena tutup mata ke setan, kata tegur. Sebab setan tutup mata mu. Setan bukan tutup mata zahirmu, setan tutup mata batinmu. Sehingga mu bila jadi gapa-gapa mu salah kau orang tu, salah kau orang ni. Mu dah tengok orang tu jahat, orang ni jahat, tapi mu lupa benda yang jadi itu semuanya di dalam urus tadbir Tuhan yang menyusun, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang melakukan, yang mengatur orang tu buat jahat kita buat lagu ni, orang tu khianat kita, Tuhan yang menyusun. Tapi di saat kita terkena, kita tak pandai kita kepada Allah, kita pandai jahat orang tu, terbalah orang ni, tak kena orang tu, tak kena orang ni. Tapi hakikatnya apa yang Tuhan buat itu cukup kena. Yang tak kena ialah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu lah orang arif billah ni, apabila jadi dia gapa-gapa, walaupun nampak zahir kau itu dah kena dia, tapi dia tidak memandai orang tu jahat dia memandai ini secara tergena Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan menggerakkan orang ni buat jahat ke aku, mungkin adalah aku ni tak kena jahat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu, bila hati kita hidup lagu tu, hidup kita tak akan dendam dengan orang, hidup kita tak akan menyalahkan orang. Kita akan menyalahkan ada ni benda yang aku tak kena ngerti. Kalau orang ahli maksiat, dia akan pandai maksiat, ada ni maksiat aku buat dengan Tuhan ni. Kalau orang yang tidak ada dah maksiat zahir, tidak ada orang maksiat batin, orang arif billah, orang yang sampai tahap nafsu mutmainnah, maka orang ni dia akan menegap, oh patut jadi lagu ni pun hari ni aku tak baca Quran lagi, patut jadi lagu ni pun aku hari ni kurang baca Quran, kurang semaya duha, sepatut aku semaya lapis, aku semaya dua je. Allah SWT, orang-orang hati ikhlas, hati yang comel Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah SWT, mereka ni meminta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dia termaksiat zahir, maksiat batin dah. Sebab maksiat zahir, maksiat batin tu dia mau tinggal jauh, tinggal lama dah. Kita je hak duk buat tinggal taubat buat. Orang yang sampai tahap nafsul mutmainnah ataupun nafsul radiyah, ini disebut oleh Imam Ghazali itu, mereka ni kadang-kadang mereka istighfar, mereka sebut nama Nabi, mereka mengatik sebut la ilaha illallah, bila sebut tak berasa sedap di hati, tak jelira di hati, hak tu mereka berasa dosa dah. Ya Allah, apa dah aku sebut nama mu ini ni, berasa tak sedap, berasa tak manis. Ya Allah, apalah dosaku. Tengok, dia sebut nama Allah, dia berasa tak sedap, berasa tak jelira, situ berasa dosa. Dia berdosa di atas apa yang dia sebut. Apa ya Allah, dia aku semaya taubat ni tak meniati hai mata, apa ya Allah, apalah dosaku. Itu makam orang arif billah. Jadi dia minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa? Bukan di atas maksiat zahir dan batin dia, sebab dia tak tinggal dah. Di atas kurangnya manis dia di dalam taat. Apa berasa tak manis mana buat taat? Tak manis mana baca Quran. Ya Allah, apalah dosaku. Ada ni hati aku tak comel ni. Hati aku ni ada benda-benda keruh ni, ada benda-benda apedar ni, ada benda-benda aghyar ni. Itu hati orang yang bersih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun duduk gapo kali? Kita duduk riyadah. Kita duduk mujahadah. Kita duduk mengaji, duduk mujahadah ni. Kita mengaji, kita zikir. Pagi kita baca wirdul latif, pagi wirdul latif, petang kita baca pula ratibul attas lagi. Kita baca lagi hizib bahar lagi. Itu panggil riyadah. Nak bersihkan hati kita, nak comel.
Sebab comelnya hati ni, dia tak dengan ngaji saja. Ngaji tu dia kena zikir. Zikir kena ada, jangan tinggal. Segala wirid iman haddad jangan tinggal. Dengan ragan ratibul haddabnya, dengan wiridul latifnya, dengan hizbun nafs, jangan tinggal. Itu mujahadah, nak bersihkan hati kita. Kalau kita tinggal, maka haralah kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi semua tu maka jadilah engkau, bila bersih hatimu dengan amalanmu, dengan zikirmu, maka bila jadilah engkau serta Allah, mu akan berasa jeliruk, mu berasa hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiada dengan kaun. Apa kaun itu? Kaun situ bermaksud yang lain dari Allah, yakni dunia. Dalam hatimu tak ada dah. Al-kaun maksudnya makhluk yang lain daripada Tuhan, dipanggil kaun. Kaun ni supalah makhluk. Dia kita hikam sebut kaunu. Bila kita tauhid sebut makhluk. Hadis, tu dia kita tauhid. Dia kita tasawuf hikam disebut kaun ni, maknanya selain daripada Allah, mahal ada. Bila hatimu comel, maka hatimu tiada dengan kaun, tiada dengan makhluk, tak ada dah. Hatimu tak bergantung dengan makhluk dah. Hatimu bergantung dengan Tuhan. Sebab apa tu? Semua yakin dah. Kita lah ni kadang-kadang gantung kau orang, kadang-kadang mitra dengan Tuhan. Tapi hati orang yang comel dah, comel ni dia tak pergi dengan comel sendiri. Dia kena pergi dengan mujahadah. Mujahadah kita, bersungguh kita dengan zikir kita. Kata Sayyidi Habib Umar menyebut, dia kata Allahumma salli ala Muhammad, antara Allah Muhammad, antara zikir yang nak baiki hatimu, yang mu kena buat, mu'amal zikir ya hayyun ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Amalan yang hayyun ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, kata Sidi Habib Umar, suruh kita baca 40 kali. 40 kali selepas kita sembahyang witir. Kalau kita tengok dalam kitab khulasah kita tu, ada amalan akhir malam tu, situ ada. Ada situ. Amalan selepas sembahyang witir tu, zikir-zikir sembahyang witir tu. Situ ada ya hayyun ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ustaz sebut, pakai ikut, dan Ustaz akan ijazahkanlah amalan ni seperti diijazahkan oleh Sidi Habib Umar pada Ustaz untuk mengamalkan, mengijazahkan pada semua yang mendengar. Ya hayyun ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya hayyun ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya hayyun ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wa ajazna bidzalik, tak ijazahkan pada semua yang hadir, kepada semua yang mendengar, masa-masa jawab qabil tu ijazah. Dan amal ni seperti mana tak terima pada Sidi Habib Umar, itulah cara bacaannya. Dan kata Sidi Habib menyebut amal ini membaca 40 kali Allahumma salli Muhammad di selepas musmaya solat sunat witir, ini sebelum subuh. Bismillah taubat kita tu kita baca dah, tapi kita tak baca ya hayyun qayyum, kita baca la ilaha illa anta saja. Hak tu zikir semaya taubat, zikir Nabi Yunus tu. Maka semaya taubat baca zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, itu baca 40 kali. Hak tu masa semaya taubat. Ni di luar, ni zikir luar pada semaya, lepas pada semaya witir apa tu baca tu. Kata Sidi Habib Allah Muhammad, amal itu boleh menghidupkan hati-hatimu dan boleh menghilangkan segala keresahan dalam hatimu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Seterusnya, dan mendirikan bila hatimu dengan berkat amalanmu, dengan berkat zikirmu tadi, dan mendirikan Allah akan dikau
Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan, masa Allah Subhanahu wa mendirikan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mengekalkan akan dikau, akan kamu hai salik dalam segala sebab. Tuhan akan menetap kamu dalam segala sebab dan berkehendak engkau akan tajrid. Ni bab orang maqam asbab dan maqam tajrid. Seperti yang kita sebut lepas, ada Allah Subhanahu wa taala tetap seorang ni dia di maqam asbab, maksudnya kena usaha, kena ikhtiar, kena cari makan. Ada Allah Subhanahu wa taala letak seorang di maqam tajrid, tak perlu usaha dah, tak perlu ikhtiar dah. Supaya tu guru kita ada pondok tu, dia orang wali Allah, dia tak ada kerja tempat kita. Tak ada kerja pergi mari dah, duk mengajar apa adalah rezeki. Allah Subhanahu wa taala menggerak orang tu beri rezeki ke dia, boleh makan, boleh rumah, boleh beli kereta. Itu panggil orang maqam tajrid. Adapun Al-Imam Ibn Athaillah nak tegur pada mata hikam dia kata, kalau mu untuk Allah Subhanahu wa taala letakmu di maqam segala sebab, mu tu kena usaha, mu kena ikhtiar dan berkehendak engkau akan tajrid. Dan berkehendak engkau akan tajrid, berkehendak engkau akan taksi ikhtiar. Maksud tajrid itu Tuhan letakmu suruh ikhtiar, suruh cari makan. Bak mu ada bini, mu ada isteri, mu ada anak-anak, tapi mu letak dirimu, aku tak usah cari makan, aku nak zikir je, aku nak beramal je. Ini yang ditegur oleh Imam Ibn Athaillah. Soal dia kata ta'lih mu lagu tu, mu bukan di maqam beramal, mu bukan di beramal dia metu, mu di beramal kena kerja, kena cari makan. Malaikat mu duduk di maqam tu, mu duduk beramal, mu duduk berzikir, mu duduk wirid. Malaikat bila mu buat lagu tu, Tuhan buat rezeki kamu. Malaikat mu tak ada anak bini, tak apa. Jadi sebab mu ada anak bini, dan kalau mu duduk beramal, rezeki tak mari, maka mu kena cari makan. Seperti mana kalau pondok lagu tu dah pada pondok kan, kalau bapa ni tengok anak murid dia nampak bekal habis dah, nak menanok tak boleh, nak beli lauk tak boleh, maka untuk guru babu akhir suruh berhenti. Tak apalah, berhenti ngaji dulu, pergi cari makan dulu. Bapa tu berarti ada anak murid dia ni duduk di maqam asbab. Orang turun atas piti pun tak ada piti, jadi kena pergi kerja. Pergi kerja tu boleh ada piti, balik pondok balik. Ada setengah anak murid tak apa dia, nampak piti ada seumur dia. Mata orang tua di atas, kalau orang tua di atas ada orang murid dia, ni di maqam tajrid. Dia tak kena usaha, kena ikhtiar mengaji. Jadi orang itu tak sopo. Itu maksud Al-Imam Ibn Athaillah. Maksud jangan buat-buat mudah dirimu, kakak tak boleh ni, kalau aku duk mengatik saja, duk baca Quran saja, aku duk mengaji saja ni, nak makan gapo aku? Aku dah kerja, maka kena kerja lah, kena cari makan. Tapi tak apa, aku duk mengaji, duk berzikir, duk buat amal, ada rezeki aku, hak tu dipanggil maqam tajrid. Maka adalah yang demikian itu, Allahumma salli bagaimana ni? Ya demikian seseorang yang nak duduk dalam zikir, nak dalam keadaan beramal, nak dalam keadaan mengaji, tapi dia sebenarnya bukan duduk di maqam tu, di maqam. Dan yang demikian itu daripada lagi tinggal nafsu. Masuk nafsu sini hijab. Mu rasa mu duduk berzikir, mu duduk mengaji tu, mu rasa mu betul. Tapi mu ada anak, ada bini, siapa mu kena buta dengan itu, tak boleh, mu kena kerja, cari makan lah. Sebab tu Yesus cari. Allahumma salli wa sallim al malaika, mu cukup dah, tak apa kalau mu cukup belakang dah kak. Duk mengaji berzikir, tapi tak fikir lain, tak fikir lain lah. Sebab kita duduk sini lah, moga orang tua kita sia-sia dah. Tak kena fikir kita nak kerja gapo, nak cari makan, hak tu kerja orang tua kita. Kita lain duduk sini mengaji. Jadi kita duduk sini ni, dia panggil kita di maqam tajrid. Kita tak perlu dah nak fikir nak makan gapo, nak minum gapo, semua siap belakang dah. Jadi kita maksudnya kita ni tak kena fikir lain dah. Tak kena tak boleh aku nak kerja, kena buat part time, tak boleh. Tak benar. Tumpuk pada pengajian sepenuhnya.
Allah tu hijau orang tua kita bagai cai makan. Kita tumpu pada pengajian saja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Dan tersembunyi, maksudnya nafsu tersembunyi. Mu nampak benda tu comel, tapi benda tu nafsu mung tu. Nafsu mung, bila nafsu bagi hak mu duk kanduk duk dalam keadaan comel, sebenarnya nafsu mung. Mu tinggal anak bini mu tinggal isteri mu tinggal tanggungjawab mu semata-mata mu nak dekat dengan Tuhan, tak kena. Sebab hadis Nabi kata kullukum ra'in, setiap pada kamu ni pemimpin. Bila mu pemimpin, ada orang di bawah jaga mu kena beri makan dia, mu kena beri minum dia. Jadi walaupun nampak mu dalam keadaan comel, duk berzikir, duk bergapo, sebenarnya hakikat do. Sebab apa? Mu tinggal tanggungjawab mu. Itu sebenarnya yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah, tegur Al-Imam Ibn Athaillah sini sebut pada orang yang duk syok dalam beramal, tapi dia lupa tanggungjawab dia sebagai seorang yang mencari rezeki untuk ahli keluarga dia. Benda tu berlaku. Allahumma salli Muhammad. Daripada syahwat yang tersembunyi, yang tiada dinyatakan atasnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Tiada dinyatakan, maksudnya tiada dizahirkan atasnya. Zahir apa tu? Tiada dizahir atasnya punca-punca rezeki. Tiada dinyatakan rezeki-rezeki atas dia tu, melainkan kepada segala orang yang ahlul inayah. Maksud ahlul inayah ni orang yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ahlul inayah melainkan orang yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kerana bahawasanya syahwat itu, keinginan yang Tuhan tak kena itu tiada jadi ia syahwat. Keinginan yang Tuhan tak kena itu ingin apa? Mu ingin zikir comel, mu ingin wirid comel, tapi mu kena ingat di sebalik keinginan mu ada keinginan tanggungjawab yang besar yang perlu mu pikul. Melainkan daripada nafsu, sama ada nafsu yang bangsa dunia atau bangsa akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi bagulah kita nak buat gapo-gapo kena faham dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hijab aku nak buat ni kalau comel untuk dunia dan akhiratku, permudahkanlah, kerana berkatilah. Ya Allah, sekiranya pekerjaan yang aku nak buat ni tak comel untuk dunia dan akhiratmu, mutukarlah, tunjuklah benda yang lebih comel. Itulah doa istikharah. Doa istikharah ni tak nanti kalau kita semai istikharah, kita boleh ambil doa tu letak pada permintaan kita. Kita ada pilih, ya Allah, kalau benda yang aku nak buat ni comel untuk dunia dan akhirat aku, mun permudahkanlah dan berkatilah. Doa istikharah Nabi sebut dua, permudahkanlah dan berkatilah. Dan ya Allah, sekiranya benda yang aku nak buat ni tak comel untuk dunia dan akhirat aku, mutukanlah pada yang benda lebih comel lagi. Jadi bila kita doa lagu tu, malah lebih comel, kita semaya perlu istikharah tu. Bila kita doa lagu tu, sekiranya sesuatu yang kita buat tu ada halangan, maka yakinlah apa yang kita nak buat itu tidak sesuai bagi kita. Itu petanda istikharah. Sekiranya benda yang kita nak buat tu, kosak yang kita nak buat tu nampak comel lacak aja, yakinlah itulah yang selayaknya bagi kita. Jadi kita buat gapo-gapo, jangan kita duduk gamak-gamak lagu tu je. Tanya tu sepatu, ya Allah, aku nak buat ni comel ke tak, ya Allah? Kalau comel, permudahkanlah, berkatilah. Kalau benda ni tak comel bagi diri aku, mutukanlah benda yang lebih comel pada yang aku kandung. Itulah doa, salah satu doa orang tu bergantung hati pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis itu pada malam ni, insya-Allah sambung maghrib pula. Wa iradatul asbab ma iqamatillah iyyaka fi tajrib. Subhanallah ta'ala a'lam wa ilmuhu atam.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wa khatim lima sabaq an-nas al-haq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamal malaikatul muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa Sayyid